Assalamualaikum, salam NWA. Hi guys, it's your boy Endo Rikilme. So guys, korang ingat tak video aku yang lepas? Slot, apa sebenarnya dia fikir waktu tu dia nak Video yang ni aku marah-marah pasal slot. Okay, jadi hari ni aku nak buat satu infotainment supaya korang faham kenapa aku frust dengan slot punya tactical dan juga substitution, pertukaran pemain dia. Okay, sebelum tu, siapa yang belum follow aku, share video ni, repost supaya korang dapat lebih banyak information tentang bola, terutamanya tentang Liverpool FC. Okay guys, jom aku tunjuk kat korang apa yang aku fikirkan tentang pertukaran pemain hari tu. Jom. So sekarang ni aku nak tunjuk lah contoh macam ni supaya korang nampak lah kenapa aku bengang gila dengan slot hari tu. Okay, ini player kita sampai minit ke 86. Kita masih lagi main attack dan masih bertahan dengan baik lah. Walaupun kita kena attack juga sebenarnya. Jadi apa yang slot buat? Slot keluarkan McAllister, dia masukkan Endo. Di sini. Jones still main midfield, Foren still main attacking. Salah dengan Gakpo still lagi wing. Ketika dia ke atas. Kalau korang tengok position macam ini bertahan ke? Ini attacking. Sebab kita tahu kalau slot masukkan Endo, bermaksud game tu akan over. Kita akan settle dengan result yang kita dapat waktu tu. Jadi aku bengang kenapa nak tukarkan McAllister. Dan Ryan Gravenberch dengan Szoboszlai masih lagi main kat defend. Jadi aku sebenarnya mengharapkan satu, kalau betul kita nak settle for draw, dan kita bertahan dengan baik lah. Okay, ini pandangan aku lah. Kalau korang berbeza dengan aku, korang boleh komen ya. Okay, jadi siapa yang patut keluar bagi aku? Bagi aku yang patut keluar ialah Gakpo. So waktu tu aku tengok dia dah tak ada function dah. Fitness dia pun dah out. Walaupun Salah dia punya performa dia agak drop, tapi dia masih lagi fit lah. So aku akan keluarkan Gakpo, kemudian aku akan masukkan Gomez. Okay, aku akan masukkan Gomez. Kemudian apa yang aku buat? Aku akan push Szoboszlai naik ke atas. So kita akan ada double pivot kat sini. Gomez akan main right back. Szoboszlai akan main central midfield. Dan kemudian Salah dengan Foren akan main attacking midfield. So ke atas Ekitike seorang. Jadi kalau korang tengok macam ni kan, kita compact dekat bahagian pertahanan kita kat kita punya zone. Ini baru boleh kita dikatakan bertahan. Kalau kita main macam position tadi, masukkan McAllister, tukar dengan Endo, itu lebih kepada pertukaran player dengan pada position yang sama. Jadi kat mana kita nak bertahannya? Jadi bila kita kena attack, dan kita dah bolos. Kalau kita tengok pada gol yang terakhir tu, si Robertson dengan Ryan Gravenberch, dia dah exhausted gila dah. Okay, so ini aku punya formation yang aku harapkan lah slot buat. So pada pandangan korang macam mana? Sebab kalau kita nak bertahan, then yes kita bertahan. Kalau katakan kita nak attack, so mungkin kita akan keluarkan Gakpo, kemudian kita masukkan Chiesa. Tapi Szoboszlai akan still main dekat right back. Macam ni. Kita akan still main macam ni. Jadi bila kita attack, kita kena ingat kita pun boleh kena attack juga. Jadi sebenarnya kita bermain dekat away. Bagi aku cukuplah untuk kita dapat curi 1 point dalam keadaan kita yang performa kita yang tak berapa nak okey kan. So guys, ini pandangan aku. Aku nak dengar juga pandangan korang, nanti komen ya. Okay, jadi korang dah faham dah apa yang aku fikirkan. Mungkin aku punya thoughts tak sama macam korang, tapi kalau korang ada pendapat yang lain, jangan lupa komen. Alright, I see you guys in next video. Ciao. Kenny Hop. I spit it through the wire, man.